Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Selasa, 5 hari bulan Mei 2026 Masihi bersama dengan 17 Zulkaidah 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6:02 petang seperti biasa. Video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report kemarin, saya tak ada keluar ke mana-mana. Semaya Isya, semaya Gaul, pas semaya Isyak, pas semaya Wad dan semaya Isyak baru saya keluar pergi ke di awal beli barang sikit dan bisa tangan getah untuk kerja mai seminggu. Mai seminggu belah ni kena tu pasal tak ada tangan saya ni jadi sensitif 2 hari dah kaya jadi kena ni jadi apa? Memang tak lagi lah seminggu ni. Mai seminggu ni kena tangan jadi kulit kita jadi masalah. Kulit tangan kita ni. Dia jadi jadi hakis. Hari ni kali hari pertama saya kerja tanpa untuk mana baru hari ni barulah saya boleh kerja dengan molek lah. Pakai sarung getah saja. Lepas tu gitu dah pukul 9 tu gitu. Terus balik tu singgah kedai Fikri. Minum malam seperti biasa. Lepas tu barulah pergi ke balik pada pukul 12.40 malam tadi. 12.50 malam. Tidur dalam 1:30. Alhamdulillah bangun pagi tadi pada pukul 12 malam sekali sedar tu bangun dah. 12 sama tidur balik. 32 pula bangun pula. Barulah mandi semai subuh makan sarapan, lepas tu tolak pergi ke kedai tempat kerja dalam pukul 7.30 tu lebih kurang. Lepas tu pergi tempat kerja pula sampai 32. Kerja hari ni alhamdulillah siap awal sikit hari ni. Pada pukul 3.20 siap dah. Separ tu 3.30 dah nak klik. 3.32 balik ke rumah. Lepas sebarang tu elek buah dulu. Ambil nafas tu. Lepas tu rehat ambil nafas dulu. Lepas tu barulah tolak pula pada pukul 3.32. Rumah tu relax sekejap. Lepas tu 3.50 mandi terus semaya Zuhur. Lepas tu relax dengan terlelap sekejap. Bangun dan pukul 5. Terlelap pada pukul 4.30 tu ngatuk belajar. Asyik dah asal pada. Lepas tu suruh nak relax dia suruh ngatuk sehanyu itu tidur sekejap. Dan pukul 5 bangun. Terus sedap pukul 5 lah. Kau cijal. 5:02 bangun. Terus semaya Zuhur lah. Sebab tidur dah kena tetap memang saya yakin wuduk saya tak batal lagi lah. Sebab tidur kena tetap kau tidur daya kan. Lepas tu semaya Zuhur. Semaya asar. Lepas semaya asar tu adik tak ada agak buah. Relax itu lah. Tak ada agak buah dah. Lepas tu pukul 9 saat ni. Pukul 9 terus main ke sini. 2 minit ni terus buat video dari report ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.